Ya, lagi satu anjing di belakang. Kita kenapa kan? Di sini, mari tengok, mari. Ya. Careful, careful. Look out the cameras. Di sini. Ini dari lokasi mana ni? Ah, di rumah. Ah, so siapa nak itu owner yang nak bawa anjing balik ini, sila telefon 012 608 8871. Kita akan bawa anjing ni ke Biak. Ya. Lagi semasa kita rescue jam anjing ni tak boleh jalan, tak boleh gerak. Ya. Dah tengah turun koma. So Tuan Ken, apa ni binatang apa? 2 ekor anjing? 2 ekor anjing, 3 ekor anak dan 1 hamster. Oh. Mangsa tak ada. Mangsa dah keluar semua. Okay. So yang anjing tu trauma Anjing trauma. Ini pun trauma, tengok ni. Aduh. Tapi dah kasih dia minum air semua. Ya. Right. Ni lokasi kat mana tuan? Taman Harmoni. Ya, harmoni di dalam. Ya. Ini bukan K9 kita ya. Ini yang mangsa ni. Haiwan peliharaan ni dalam sangkar ke atau kat kawasan Di luar. luar rumah? Di luar tempat yang terbakar. Tempat yang terbakar. Hamster dan anak di dalam rumah. Di dalam rumah. Kita masuk ke tiap-tiap rumah, cek tengok ada mangsa. Sekian saja. Terima kasih. Tuan, yang ini bomba penyelamat mana? Bantuan ke apa ni? Bomba PPS Shah Alam, CS Shah Alam. Ya. Apa perlu tuan? Haiwan ni bawa ke mana tuan? Akan bawa, segera akan bawa ke vet. Veteriner mana tuan? Taman Mega sana. Kita akan masuk ke Taman Mega. Yes. Lagi pikir. Sorry. Okey je. Ini dia. Itu soalan dia. Itu salah. 那叫做最好。然后你的手有个手我那个铁笼那边，铁笼很烧啊，所以我快点装到出来丢进后面才来，帮我拍一下，然后等一下，帮我拍一下。